Cakap macam mana so far prestasi Rhino FA sepanjang JSSL? So alhamdulillah kita bawa 3 pasukan pada tahun ini, bawah 9 tahun, bawah 11 tahun dan juga bawah 15 tahun. Bawah 9 tahun tadi baru selesai pusingan ke kalah mati, pusingan ke-32. So alhamdulillah menang dan mereka akan ke pusingan ke-16 pada jam 12 tengah hari ini. Untuk pasukan bawah 11 tahun mereka juga layak ke pusingan 16, tapi mereka bermain di padang di venue yang lain di Safra. Dan bersama saya sekarang ni adalah pasukan bawah 15 tahun. Mereka tewas di semi final baru sebentar tadi. So alhamdulillah kita memang tidak meletakkan sebarang sasaran, memandangkan ketiga-tiga ini adalah pasukan kedua kita. Walau bagaimanapun mereka telah menunjukkan kesungguhan yang saya rasa sangat berpuas hatilah. Saya difahamkan macam abang cakap tadi, tim pembangunan ada yang ramai yang first time untuk keluar negara juga. Macam mana motivasi diorang, macam mana pengalaman yang diorang ceritakan? Ya. Hanya ada dalam 3 pemain saja yang pernah bermain di JSSL dan lainnya kesemuanya adalah yang pertama kali menjejakkan kaki menyertai di JSSL ni lah. Jadi nampaklah daripada cara permainan tu nampak agak gugup kan, bila bertemu dengan pasukan-pasukan yang jauh lebih baik. So memang jelas dapat, tapi ini adalah proses untuk mereka belajar dan semoga apa yang mereka dapat di sini dapat mereka bawa balik. Jangan sudah salah muka. Daripada komunikasi abang dengan player, mungkin apa yang diorang paling dapat, ilmu yang paling besar dekat sini? Ilmu yang paling besar saya rasa adalah keyakinan diri lah. Macam mana mereka nak dapat keyakinan diri. Kerana rata-rata saya tengok daripada hari pertama, sebelum masuk padang tu dah nampak riak muka tu dah lain macam sikit lah. Tapi bila lepas game pertama, game kedua, nampak ada perubahan. So confident tu datang sikit-sikit. Sorang-sorang cerita sikit apa yang korang dapat belajar kat sini. Okey, kita mulakan dengan Fahmi. Okey, pegang. Saya Fahmi. Saya bermain position left back ataupun left wing. Saya dapat, apa yang pengalaman sini dapat belajar? Saya dapat belajar dari sini ialah keyakinan diri dan ilmu daripada coach Tamah. Saya Muhammad Aiman Haziq bin Zulkifli. Saya posisi midfield. Pengalaman saya bermain di sini, saya first time datang sini. Seronok lah. Pengalaman saya main kat sini, dapat keyakinan diri lah. Itu saja. Nama saya Muhammad Ifah Fahim, bermain posisi left wing dan midfielder. Apa yang saya dapat di sini, kita perlu bermain pantas dan tidak pegang bola terlalu lama. Dan dapatlah pengalaman bermain di negara lain. Hai, nama saya Luman Al-Hakim, bermain di posisi left back. Apa yang saya belajar, bila kita main bola kita kena serius, tak boleh main-main. Coach bagi taktikal kena ikut, jangan sambil lewa. Sebab taktikal yang coach bagi itulah yang terbaik. Dan pengalaman yang saya main di Singapura, saya dah pernah sekali 2023 main kat sini. Jadi saya kurang gugup. Tapi bila masuk kalah mati ni, perasaan dia lain macam sikit. Apa cabaran paling susah main kat sini? Cabaran paling susah nak kekalkan posisi sebagai left back, sebagai pemain utama. Cuaca panas kah? Okey, so saya nak ucapkan selamat maju jaya juga kepada semua pasukan-pasukan dari Malaysia, TSS dan juga beberapa pasukan yang lain yang turut ada di JSSL kali ini. Dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama Rhino yang menaja pasukan Rhino pada tahun ini ke JSSL, iaitu Versus. So terima kasih banyak-banyak dan terima kasih sekali lagi kepada Harimau Melaya. Apa yang ditaja agak banyak jugalah. Set pakaian dan juga bola, 40 biji bola untuk training lah, sebanyak 40 biji. So terima kasih kepada Versus.